Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP Tahun 1 Semester 2, ambilan Ogos 2025 akan membentangkan pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau lebih dikenali sebagai KPBB bagi kursus yang kami ikuti. Saya, Muhammad Amizan bin Muhammad Afzal Nizam bersama rakan perbentang Siti Nur Hafizah binti Nur Zaiman dan Muhammad Syazmi Amsyah bin Abdullah. Kami dibimbing oleh Encik Mak Saiful bin Zainul. Terdapat dua kursus utama yang terlibat dalam pelaksanaan KPBB ini, iaitu bagi kod kursus PKES 3083 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial dan yang kedua PKES 3093 Pendidikan Keselamatan. Kedua-dua kursus ini menekankan aspek kesejahteraan murid dari sudut kesihatan, keselamatan dan tanggungjawab guru. Hasil pembelajaran kursus atau lebih dikenali sebagai HPK bagi PKES 3083, HPK yang terlibat ialah HPK yang kedua, iaitu menilai isu berkaitan dengan penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks menggunakan sumber maklumat yang relevan dan terkini. HPK ini dinilai melalui tugasan penulisan esei individu. Manakala bagi PKES 3093 pula, HPK yang terlibat juga ialah HPK yang kedua, iaitu memperincikan tanggungjawab dan accountability terhadap keselamatan pelajar serta pengurusan krisis secara berkumpulan. HPK ini dinilai melalui tugasan persembahan berkumpulan. Kedua-dua kursus ini berkongsi satu big idea yang sama, iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial membawa keselamatan dan kesejahteraan. Big idea ini menjadi asas kepada pelaksanaan KPPB kerana ia menyatukan konsep kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan sebagai elemen penting dalam pendidikan. Berikut merupakan soalan pencetus dari kedua-dua kursus. Yang pertama, nyatakan kepentingan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Yang kedua, bagaimana kita boleh mewujudkan persekitaran pendidikan yang selamat secara menyeluruh untuk kesejahteraan fizikal, emosi dan sosial pelajar. Yang ketiga, apakah peranan pendidik dalam memastikan keselamatan dan kesihatan reproduktif pelajar sambil menghormati nilai-nilai budaya dan agama. Bagi pentaksiran berterusan pula, bagi kursus PKES 3083, yang pertama ialah tugasan penulisan esei di mana pelajar perlu menulis esei 1000 patah perkataan berkaitan dengan isu penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks dengan menggunakan sumber terkini. Manakala bagi kursus PKES 3093 ialah tugasan persembahan berkumpulan. Pelajar perlu memilih dan menganalisis satu kajian kes krisis keselamatan di institusi pendidikan Malaysia serta menghuraikan aspek tanggungjawab, accountability dan pengurusan krisis. Slide ini menunjukkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan KPPB bagi kursus PKES 3083 dan PKES 3093. Melalui paparan ini, dapat dilihat bahawa PDP dilaksanakan secara berfasa dan berbagai kaedah. Bermula dengan sesi pembelajaran bersemuka dan dalam talian menggunakan platform Google Classroom dan Google Meet sebagai medium penyampaian kandungan serta penyelarasan tugasan. Seterusnya, pelajar terlihat secara aktif dalam perbincangan, kolaborasi dan analisis kes sama ada melalui aktiviti berkumpulan di dalam kelas maupun perbincangan secara maya. Proses ini membantu pelajar memahami isu keselamatan dan kesihatan secara lebih mendalam serta menghubungkaitkan teori dengan situasi sebenar. Secara keseluruhannya, proses PDP ini mencerminkan amalan pembelajaran bermakna di mana pelajar bukan sekadar menerima maklumat tetapi terlibat secara aktif, reflektif dan kontekstual sejajar dengan prinsip kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Bagi subjek PKES 3083, hasil pentaksiran berterusan pertama dihasilkan melalui tugasan penulisan esei individu.
Proses penghasilan penulisan ini dimulakan dengan mengenal pasti isu berkaitan penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit yang berkaitan dengan seks dalam kalangan remaja. Seterusnya, kami merujuk kepada pelbagai sumber maklumat terkini seperti artikel, laporan dan bahan akademik bagi menyokong huraian. Penulisan ini menekankan keupayaan membuat analisis, memberi pendapat secara berfakta serta menghubungkaitkan isu tersebut dengan peranan guru dalam membantu remaja melalui fasa perkembangan yang selamat dan sejahtera. Hasil pentaksiran berterusan seterusnya bagi kursus PKES 3093 pula ialah persembahan berkumpulan di mana kami perlu merakam dan memuat naik video tersebut ke dalam laman YouTube. Proses penghasilan persembahan ini melibatkan pemilihan satu kajian kes berkaitan krisis keselamatan di institusi pendidikan di Malaysia. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan dalam menganalisis aspek tanggungjawab, accountability serta keberkesanan pengurusan krisis yang berlaku. Melalui persembahan ini, kami mempamerkan kemahiran berfikir aras tinggi, komunikasi berkesan, kepimpinan serta kebolehan bekerjasama dalam pasukan. Berikut merupakan salah satu hasil tugasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugasan yang kedua subjek pendidikan keselamatan ini, kami akan membentangkan tentang krisis yang berlaku dalam institusi. Dalam pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi kursus PKES 3083 dan PKES 3093, elemen 6C diterapkan bagi membentuk pelajar secara holistik dari aspek akademik, tasiah dan profesionalisme sebagai bakal pendidik. Elemen yang pertama ialah karakter atau sasiah. Melalui tugasan penulisan dan persembahan, pelajar diterapkan dengan nilai integriti, tanggungjawab dan etika profesional. Pelajar dilatih untuk mematuhi etika akademik, menghormati pandangan rakan serta bertanggungjawab terhadap tugasan yang dilaksanakan secara individu dan berkumpulan. Elemen yang kedua ialah citizenship atau kewarganegaraan. Isu kesihatan reproduktif, penggunaan bahan terlarang dan keselamatan pelajar yang dibincangkan dalam kursus ini merupakan isu masyarakat dan negara. Melalui perbincangan ini, pelajar dididik untuk memahami peranan guru sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan murid. Elemen yang ketiga ialah collaboration atau kolaborasi. Tugasan berkumpulan memberi peluang kepada pelajar untuk bekerjasama, membahagikan tugas dan membuat keputusan secara bersama. Pengalaman ini membantu pelajar membina kemahiran kerja berpasukan, toleransi dan saling menghormati dalam mencapai matlamat pembelajaran. Elemen yang keempat ialah communication atau komunikasi. Pelajar dilatih untuk menyampaikan idea dan dapatan secara lisan dan bertulis melalui penulisan akademik serta pembentangan. Kemahiran komunikasi yang berkesan amat penting, terutamanya dalam menyampaikan isu sensitif dengan bahasa yang jelas, sopan dan bertanggungjawab. Elemen yang kelima ialah critical thinking atau pemikiran kritis. Pelajar digalakkan untuk menganalisis isu kompleks, menilai maklumat daripada pelbagai sumber dan membuat keputusan berasaskan bukti. Proses ini membantu pelajar membina keupayaan berfikir secara mendalam dan sistematik. Elemen yang terakhir iaitu elemen yang keenam ialah kreativiti. Kreativiti pelajar dapat dilihat melalui penghasilan bahan digital dan kaedah pembentangan yang pelbagai. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan membantu pelajar menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan berkesan. Seterusnya, elemen 3E turut menyokong pelaksanaan KPPB dalam kedua-dua kursus ini. Elemen yang pertama ialah engagement atau penglibatan. Sejak awal pembelajaran, pelajar dilibatkan secara aktif melalui perbincangan kelas, tugasan berasaskan isu sebenar dan kajian kes. Pelajar bukan sekadar mendengar penerangan pensyarah, malah diberi peluang untuk bertanya soalan, berkongsi pandangan dan menyumbangkan idea. Penglibatan aktif ini membantu meningkatkan minat dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran. Elemen yang kedua iaitu enhancement atau pengayaan. Pembelajaran pelajar diperkaya melalui penggunaan pelbagai sumber seperti rujukan akademik terkini,
bahan digital, laporan kisah benar dan perbincangan mendalam secara kolaboratif. Pengayaan ini membantu pelajar memahami kandungan kursus dengan lebih mendalam serta dapat mengaitkan teori dengan amalan sebenar dalam dunia pendidikan. Elemen yang ketiga ialah extension atau pengembangan. Pengetahuan yang diperoleh pelajar tidak terhenti dalam bilik kuliah sahaja, sebaliknya dikembangkan dalam konteks kehidupan yang sebenar. Pelajar mengaitkan isu kesihatan reproduktif, sosial dan keselamatan dengan situasi di sekolah dan masyarakat. Melalui proses ini, pelajar dapat melihat bagaimana ilmu yang dipelajari boleh diaplikasikan secara praktikal sebagai seorang bakal guru. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada elemen 3R, iaitu rigor, relevant dan relationship. Selain itu, elemen 3R memastikan kualiti pembelajaran berada pada tahap yang tinggi dan bermakna. Rigor merujuk pada tahap ketekasan dan cabaran intelektual dalam tugasan yang diberikan. Tugasan penulisan dan pembentangan menuntut pelajar membuat analisis mendalam, menggunakan sumber yang sahih serta menyusun hujah secara sistematik. Ini membantu meningkatkan kematangan pemikiran dan penguasaan ilmu pelajar. Relevan pula merujuk kepada kerelevanan pembelajaran dengan realiti profesion keguruan. Isu keselamatan pelajar, pengurusan krisis dan kesejahteraan remaja merupakan situasi sebenar yang bakal dihadapi oleh guru di sekolah. Oleh itu, pembelajaran ini memberi pendedahan awal dan persediaan yang penting kepada pelajar. Relationship pula merujuk kepada hubungan positif antara pelajar dan pensyarah serta sesama rakan pembelajaran. Hubungan ini dibina melalui interaksi berterusan, bimbingan dan sokongan sepanjang pelaksanaan tugasan. Persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyokong ini membantu meningkatkan keyakinan dan keberkesanan pelajaran. Selain itu, model pembelajaran pelajar dalam KPPB menekankan 3 aspek utama, iaitu belajar secara belajar, perhubungan dan juga aspirasi. Pelajar belajar mengurus pembelajaran sendiri dengan mencari maklumat, menilai kesahihan sumber dan merancang tugasan secara kendiri. Melalui perhubungan sosial, pelajar belajar melalui interaksi, perbincangan dan kolaborasi dengan rakan serta pensyarah. Aspirasi pelajar pula dibentuk apabila mereka mula melihat diri sebagai bakal guru yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan keselamatan murid. Model reka bentuk pembelajaran. Model reka bentuk pembelajaran dalam KPPB menekankan beberapa komponen utama. Pertama, perakam pembelajaran, di mana pensyarah bertindak sebagai pembimbing dan pelajar sebagai peneroka ilmu. Kedua, persekitaran pembelajaran yang fleksibel dan kondusif, merangkumi pembelajaran bersemuka dan digital. Ketiga, pemanfaatan digital melalui penggunaan platform dalam talian, bahan pembelajaran digital dan perkongsian hasil tugasan. Dan keempat, amalan pedagogi yang berfokuskan pelajar dan pembangunan kompetensi secara holistik. Pengetahuan baru. Melalui pelaksanaan KPPB, pelajar memperoleh kefahaman baru tentang hubungan antara kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan murid. Pelajar juga memahami peranan guru dalam pengurusan krisis serta kepentingan pendekatan pedagogi bermakna dalam PDP. Pelaksanaan KPPB memberi pelbagai faedah kepada pelajar. Antaranya ialah peningkatan kesedaran profesional sebagai bakal pendidik, pengukuhan kemahiran berfikir kritis, komunikasi dan kolaborasi, serta persediaan menghadapi cabaran sebenar dunia pendidikan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan KPPB turut berdepan dengan beberapa cabaran seperti kekangan masa, perbezaan tahap kefahaman pelajar dan kesukaran menyelaras kerja berkumpulan. Antara cadangan penambahbaikan ialah memperbanyakkan aktiviti simulasi situasi sebenar di sekolah, memperluas penggunaan teknologi interaktif serta menyediakan bimbingan yang lebih berterusan daripada pensyarah. Sebagai penutup, pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dalam kursus PKES 3083 dan PKES 3093 telah berjaya mewujudkan pengalaman pembelajaran yang bermakna, relevan dan holistik. Pendekatan ini bukan sahaja membentuk pengetahuan akademik, malah membina sahsia, kemahiran insaniah dan kompetensi profesional sebagai bakal guru. Sekian, terima kasih.